Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni kita berada di Sungai Buloh. Okey, customer ni dia menghadapi masalah CCB ni kerap trip. Okey. So, dalam satu hari berapa hari, berapa kali tuan dia trip? Dia biasa ada yang 4 jam sekali. Oh, ada sampai 4 jam ada sekali. Ada yang 6 Mana jam. hari-hari lah. Ha. Okey. Customer ni dah tukar CCB sendiri, dia tukar sendiri. Sebelum ni dia pakai jenis jenama Renault, tapi masih berlaku trip. Kalau sebelum ni lagi teruk lagi teruk kan? Mula-mula masa saya bertukar kan, dia lama sikit, dia dalam 8 jam. 8 jam. Esok dia pun jadi selama. Sama juga. Ni tuan tukar sendirilah. Okey, bagus. Okey, tapi masih berlaku trip lagi. Okey. So, saya terangkan kenapa RCCB ni boleh berlaku ni trip. Okey, sebab dia ada shorting antara earding dengan neutral. Okey. So, dalam masa yang sama, saya tengok tuan punya safety, kabel earding ni tak ada yang besar. Lepas tu, MCB terlalu banyak dua. Satu, ada dua kabel lah. Sini ada dua kabel. Ni ada dua kabel. So, tak sepatutnya lah. Sebab tu saya cadangkan hari tu upgrade pakai yang metal kan. Lagi bagus, dua tingkat. Lepas tu susun balik. Satu fuse, satu MCB ni, satu kabel. Macam tu. Okay. So, kita test dulu. Okay. Alright. Kita nak buat menggunakan clamp meter dahulu. Okay. Okay. So, kita akan check voltage rumah customer ni berapa. Okay. 233. Okay. Cun. Tadi sama orang lah. Ni orang lain pula. Okay, so sekarang ni voltage okay. So kita select ke buzzer. Okay. Ni kita pakai meter basic geng. Meter basic. Okay, kita touch earding dengan neutral. Okay, nampak ni ada shorting. So pakai meter basic pun dia boleh jumpa. Belum saya guna meter yang lagi satu. Nama dia isolation continuity tester. Itu meter tu memang dia menunjukkan kalau kabel tu shorting, dia akan tunjuk shorting. Tapi kalau meter ni jarang boleh jumpa tuan. Jarang boleh detect. Okay. Okay. Kenapa saya terang kat tuan Kadang-kadang main switch ni orang tak off tau. Dia kena on. Okay. Ni dia off sini. Lepas tu dia touch antara earding dengan neutral. Ada bunyi. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang sebab dekat TMB punya bekalan, neutral ni di bumi kan. Sebab tu dia ada connection. So, kalau kita nak tengok tak ada kena-mengena dengan TMB punya part, kena off lah main switch ni. Kena off. Bila dah off, semua ni off, dah tak ada kena-mengena dengan TMB punya part. Okay. So, kita touch lah. Kan saya cakap, bila RCCB ni trip, dia shorting antara earth dengan neutral. Ataupun earth dengan live. Okay. Ataupun neutral dengan live. Tapi neutral dengan live ni, dia berlaku sparking. Kalau naik, pop. Letup sparking. Okay. Kenapa? Betul. Kenapa tuan dah offkan ni pun masih berlaku RCCB dia trip? Sebab dia shorting antara earding dengan neutral. Okay, earding dengan neutral ni kan masih bersama lagi dekat sini. Dia contohlah satu ni yang problem kan. Tapi dia berkongsi, dia masih kena dengan kabel-kabel yang masih okey lagi. Okay. So dalam masa yang sama, okay, kita touch earding dengan neutral. So ada connection lah. Maknanya ada kabel yang dah telah bersentuh. So cara dia adalah kita kena cabut neutral ni satu persatu. Dia tak boleh cabut kabel earding. Kabel earding ni saya tak boleh cabut langsung. Sebab kabel earding ni adalah kabel safety. Contohlah saya cabut satu kabel earding ni, kan? Settle masalah, dah tak ada trip. Tapi tuan tak perlu repair wiring. Cuma dia membahayakan pada tuan. Contohlah saya cabut kabel yang ni kan. Kabel earding ni. Kabel earding ni pula pergi ke pelak peti ais. Pergi pelak peti ais tu tak ada earding. So, bila tuan pakai pelak peti ais tu tak ada earding, nanti peti ais tuan ni akan rasa current. Yes. Okay. So, sekarang kita pakai meter basic dah boleh jumpa. And then, kita akan cari dulu. Saya akan cabut satu persatu ni dulu. Mana dia punya kabel. Okay, stop. Okay, geng. Sekarang ni, saya dah jumpa. Okay, saya dah cabut dua kabel Tadi, dua kabel ni bersambung. Okay. So, bila saya dah touch antara earding dengan neutral ni, antara prop dengan prop ni, dah tak ada bunyi lagi Okay. Sekarang ni, sebab saya dah ada bunyi sebab saya dah cabut ni. Dua kabel. Okay, kita touch. Mana satu? Okay, ni bukan. Okay, yang ni. So, yang ni dah shorting kan. Yang ni dah shorting. Ni dah shorting teruk. Okay.
Nanti kita akan buat pengujian rintangan perdebatan lagi. Okey, ini adalah pengujian keterusan. Okey, pengujian keterusan boleh cek lah antara earding dengan ultra, earding dengan live ada shorting ke tak menggunakan buzzer. Okey, boleh rakam ni. Boleh rakam meter ni dekat sikit. Ni buzzer ohm lah. Okey. Okey dah tak ada bunyi lagi dah. Okey, so tapi yang ada tape merah ni yang betul-betul shorting. Okey. Ni. Okey, so kita disconnectkan dulu. Okey, sekarang kita nak buat pengujian rintangan perdebatan. Okey, walaupun saya dah jumpa tuan ni, tapi saya nak double confirm sebab supaya tak adalah nanti saya nak kena datang lagi ke apa kan. Saya nak kena guna saya punya meter, nama dia Association Coordinator, mega test lah. Okey. Lagi tepat. Okey. Cuma syarat dia tuan, bila saya nak guna meter ni, okey, meter ni, syarat dia tak boleh dekat pelak rumah tuan tengah cocok barang elektrik. Tuan kena off, betul tuan kena cabut semua satu rumah. Itu satu. Sebab dia sensitif. Kalau tuan tak cabut, nanti dia tunjuk segini banyak shorting. Sebab barang elektrik tu ada coil. Okay, bila barang elektrik ada coil, dia akan tunjuk shorting. So kita nak check wiring. Kita tak nak check dia punya tengah rakam apa. Kita tak nak check dia punya barang elektrik. Okay, so kita nak check dia punya wiring. Okay, dalam masa yang sama, tuan kena buat tu. Lepas tu switch lampu tu semua tuan kena off. Switch lampu, kipas ke apa yang ada regulator kosong kan. Lepas tu apa-apa yang tengah cocok dekat plug, make sure semua tuan kena cabut. Jangan satu pun tuan tinggal. Okey? Okey, dah stop. Okey tuan, ini adalah satu nama meter dia, Insulation Continuity Tester. Okey? So kalau wireman panggil mega test. Okey. Dan jenis pengujian ni adalah pengujian rintangan perdebatan. Okey. Perdebatan tu apa? Yalah yang bersalut ni kan. Ni pendebat. Dalam ni kan dia ada Cooper kan. Ni dia punya pendebat. So kita nak tengok dia punya kabel ni masih dalam keadaan okey lagi ataupun tak. Okey. Salutan dia. Salutan dia. So bila RCCB ni trip memang susah. Kejap okey, kejap tak trip. Kan? So, kejap okey, kejap trip kan. So kita kena check lah. Kabel dia baru boleh detect meter ni. Sebab meter ni dia inject volt. Dia bagi current. Okey. Dia bagi apa ni? Pada yes, betul. Okey. So syarat dia nak guna meter ni kena kali 2. Rumah tuan voltage 230 TMB bagi. Okey. So nak kena guna meter ni kena kali 2. 230 kali 2 460 volt. Tak ada kat sini. So kena pakai 500. Okey. So kalau tuan tengok sini OL. OL ni infinity. Maksudnya adalah kabel tu memang cantik sangat. Tak ada shorting. Dia bacaan shorting dia bawah 1 mega ohm. Okey? 0.0. Okey, macam ni saya shortkan antara probe satu ni dengan ni. Dan ni shorting. Ni saya shortkan sebab saya test kat sama tempat kan. Ni shorting bawah 1. Okey, so kan saya cakap tadi RCCB trip sebab earding dengan neutral kan. So test lah. Pun ada shorting lagi. Tapi tuan kena make sure kan lah betul-betul dah cabut barang elektrik ke belum kan. Tapi tuan tadi kata dah double confirm kan. Sebab ada shorting ni. Okey. Yang ni confirm shorting lah. Sebab yang tadi kita jumpa yang pakai meter basic ni. Baik. Ni memang dah confirm shorting ni. Yang ni. Teruk ni. Yang kat tempat lain saya kena check lagi. Okey. Dengan live pula. Oh sama. Okey. Shorting. Okey. 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 Dia jangan bawah 1 je. Okey. Dengan live banyak kat shorting. Ni satu. 2. Ada 2. Tapi sini ada 2 kabel. Saya nak kena cabut lah. Tapi saya cari neutral dulu. Ini. Kena cabut satu persatu lah kat sini. Okey, stop. Okey, sekarang kita dah jumpa kita dah menggunakan meter ni. Kita jumpa lagi satu kabel. Okey, jap. Tunjuk jap. Yang mana tape biru? Okey, ni. Tape biru ni yang shorting menggunakan mega test lah. Yang tape merah tu memang dah turun lah. Pakai kilometer, pakai mega test for shorting. Okey, so sekarang kita nak masukkan kabel yang tak ada tape tu. Yang okey lah, kabel yang okey. Kabel yang cantik lagi. Okey, baik.
lampu. Okey tuan So sekarang ni kita cabut 2 kabel dululah. So kita on. Mana yang tak menyala dia punya. Okey. Ni semua dah ketat Dos. Jadi abang cabut tu. Okey, nampak ni dia trip. Okey, ni dia punya punca lah. Neutral dia dah cabut sebab dia return. Okey, so nak tak nak saya kena pisahkan sebab situ ada 2 kabel. Okey, so kita dah cabut 2 kabel neutral dan 1 kabel live Okey. Tip merah ni dia memang dah shorting teruk. Okey. So dia kat belah sini. Lampu ni. Belah dapur ni. Banyak lah tak hidup. Tapi kabel dia pakai kabel extension ni wiring. Lepas tu ada bunyi tikus. Kemungkinan ada shorting lah. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lepas tu eyeball lagi. Lepas tu dalam bilik ni lagi. Ni kipas pun tak boleh hidup Dos. Tadi on tu. Okey. Sebab dia trip. Okey, sebab apa dia trip? Sebab kita cabut neutral dia. Bila cabut neutral dia return. Okey. Kenapa kita tak cabut satu persatu? Okey. Untuk rumah ni kita dah janjikan customer kita hanya cari punca dulu. Okey. Lepas tu kita akan tunggu dalam 3 hari. Ada trip ke tak? Kalau tak ada trip, barulah customer akan panggil balik. Kita akan check satu persatu, cabut satu persatu. Kan? Kita nak tengok wiring looping yang problem ke ataupun wiring incoming yang problem. Sebab kalau hari ni memang tak sempat. So dan cost dia kena tambah lagi lah untuk kita nak periksa sama ada wiring ataupun lampu. Tapi saya tengok ni bukan lampu, ni wiring yang problem. Sebab kat atas ni ada tikus geng. Nampak tu perangkap tikus. So kita takut kabel extension tu dia dah gigit. Sebab kabel merah tu memang kalau shorting dia ada continuity. Okey. Lagi satu tape biru tu. Okey, tape biru tu kita cabut juga sebab lampu pagar tu. Okey, lampu pagar tu lampu tu customer dah lama tau. Kalau on ni dia trip. So kita cek neutral dia. Sebelum saya cek neutral ni, saya dah buat mega test yang ada kabel biru ada tape biru tu. Memang shorting. So bila shorting kita buat continuity, kita nak cari neutral mana yang untuk yang dah lama trip ni, yang punca trip customer cakap kalau on dia trip kan. Tapi neutral kita kena cari juga. So kita jumpa yang tape biru tu yang kita buat mega test tadi, yang buat pengujian di tangan perubatan, tape biru tu kita dah disconnectkan sekali. Okey. Lepas tu okey, yang live ni kabel live ni sebab bila saya cabut kabel neutral yang tape merah tu, live ni dia berkongsi juga sama dengan ni, lampu two way. So tak boleh. Kalau saya pasang mesti dia trip juga. And then nak tak nak kita kena tengok dulu dalam 3 hari ataupun 2 hari ada trip tak. Sebab customer ni dia bagi tahu setiap hari ada trip. Okey, ini cara dia. Okey, sebab kita tak boleh nak suggestkan customer buat wiring baru terus. Sebab kita nak kena tengok dulu ada trip ke tak. Kalau dah tak ada trip, barulah customer bagi suggestion sama ada dia nak buat wiring baru terus ke ataupun dia nak kita datang balik, kita check satu persatu lagi.